Pernah tak korang fikir kenapa pemain bola sepak ni selalunya diiringi oleh kanak-kanak ketika mereka masuk ke padang sebelum perlawanan bermula? Kalau korang perasan lah, hampir setiap perlawanan besar, pemain akan berjalan berpegangan tangan dengan kanak-kanak ni sambil berjalan dalam barisan. Ramai yang ingat benda ni sekadar upacara biasa, tapi sebenarnya tradisi ni ada maksud dia. Sebenarnya, tradisi ni bermula sekitar tahun 90-an lagi, iaitu selepas FIFA menandatangani kerjasama dengan UNICEF. Maksud UNICEF ni adalah sikatan bagi United Nations Children's Funds yang bermaksud tabung kanak-kanak pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Matlamat utama kerjasama ni adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang hak kanak-kanak di seluruh dunia. Jadi, bila kanak-kanak berjalan masuk bersama pemain, tu sebenarnya simbol bahawa dunia sukan menyokong usaha global untuk melindungi dan menghargai golongan kanak-kanak. Selain itu, kehadiran kanak-kanak tu juga membantu mewujudkan suasana dalam stadium tu lebih positif. Sekaligus benda ni dapat mengurangkan tingkah laku agresif penonton. Secara psikologinya macam itulah. Kanak-kanak yang iri pemain ni sebenarnya dipanggil sebagai maskot. Tapi maskot ni bukan maskot yang pakai topeng lah. Mereka biasanya pakai jersey khas yang ada logo FIFA dan UNICEF. Menariknya, untuk sesetengah kelab, peluang untuk menjadi maskot ni juga ditawarkan kepada kanak-kanak yang memohon melalui kelab tersebut. Ada yang percuma dan ada juga kelab yang mengenakan sedikit bayaran. Info yang saya dapat, bayaran yang dikenakan dianggarkan sekitar hampir €350 hingga €600. Kalau anggaran dalam ringgit Malaysia lebih kurang 2,000 hingga ke 3,300 segitulah. Untuk info korang juga, tradisi kanak-kanak iri pemain ni pertama kali dilaksanakan pada tahun 1999 dalam perlawanan akhir Piala FA. Masa tu game antara Manchester United menentang Newcastle. Okey, kalau korang suka penjelasan info macam ni, jangan lupa untuk like, komen dan follow. Jumpa lagi dalam video seterusnya.